Hubungan tegang antara Israel dan Iran telah berakar sejak berdekad yang lalu. Namun pada hari ini, ketegangan tu meletus menjadi konflik bersenjata. Peperangan ni bukan sahaja tentang senjata dan peluru, tapi tentang pengaruh ideologi dan masa depan geopolitik dunia. Di sebalik layar ini, aku akan mengupas punca, strategi dan kesan peperangan yang menggemparkan dunia. Ini adalah satu peristiwa penting. Jika Israel secara mengejut melancarkan serangan pada pagi Jumaat 13 Jun 2025, kali ini aku akan huraikan dengan terperinci berdasarkan logik ketenteraan dan analisis geopolitik semasa. Pada awal pagi Jumaat 13 Jun 2025, iaitu pada waktu subuh, kita dikejutkan bahawa Iran diserang oleh Israel dengan menggunakan taktik Blitzkrieg style, serangan kilat tanpa amaran, dan serangan ini dinamakan Operasi Rising Lion. Sasaran utama Israel ni adalah fasiliti nuklear Iran, iaitu di Natanz, Fordo dan Isfahan. Pangkalan udara IRGC, pasukan pengawal revolusi Iran, depot peluru berpandu di Syria dan kilang drone di Isfahan dan Teheran. Aku nak tanya korang, kenapa Israel ni pilih serangan mengejut? Elemen kejutan maksimum iaitu serangan pagi Jumaat adalah masa yang strategik kerana waktu subuh. Ramai dalam keadaan yang tak bersedia. Iran mungkin sedang menurunkan kesiapsiagaan pada hari Jumaat, iaitu hari cuti di Iran. Tujuan lain bagi mengelak campur tangan proksi dan serangan awal bertujuan menghalang Iran daripada memberi arahan kepada proksi seperti Hezbollah dan Houthi untuk membalas secara besar-besaran. Mengeksploitasi kelemahan radar Iran dan Israel mungkin menggunakan teknologi stealth dan peperangan elektronik untuk melumpuhkan sistem radar Iran ni dalam beberapa minit yang pertama. Dengan kata lain, tekanan antarabangsa semakin memuncak. Pemikiran Israel beranggapan Iran ni berada pada hari-hari terakhir sebelum mencapai keupayaan senjata nuklear. Israel ni dipercayai menggunakan F-35I Adir jet stealth khas Israel, drone, serangan Harop dan Heron TP dan peluru berpandu jarak jauh Delilah dan Spice 250/1000. Kemungkinan besarlah Israel ni melancarkan serangan cyber untuk melumpuhkan sistem radar, komunikasi dan sistem pertahanan udara Iran, iaitu seperti serangan Stuxnet pada 2010. Israel juga menggunakan peluru berpandu balistik Jericho 3 untuk menyerang kemudahan bawah tanah yang terlalu dalam. Sebab apa? Sebab mustahil dihancurkan oleh bom yang biasa. Tapi dekat sini Iran tak berdiam diri. Sistem pertahanan mula diaktifkan dan terus melancarkan Bavar 373 Khordad 15 Sayat 3 diaktifkan untuk memintas jet dan peluru berpandu Israel pada waktu tu. Iran berjaya menembak jatuh beberapa drone dan peluru berpandu, tapi tak semua, hanya segelintir je. Iran segera melancarkan peluru berpandu balistik Fateh 110 Zulfaghar Shahab 3 ke arah Tel Aviv, Haifa dan pangkalan tentera Israel. Drone kamikaze Shahid 136 dan drone Muhajir 6 Hezbollah turut melancarkan ratusan roket ke utara Israel dari Lebanon.
Houthi di Yaman melancarkan drone ke arah Laut Merah dan Israel Selatan. Peperangan bukan benda yang boleh diperkotak-katikkan ataupun boleh dipermain-mainkan. Terdapat pelbagai kesan yang serta-merta kepada dunia, iaitu global dikejutkan dengan lonjakan harga minyak dan emas. Pasaran saham global jatuh mendadak dan US, Rusia dan China pula mula menggesa gencatan senjata dibuat. Dan kebimbangan tercetusnya perang Timur Tengah yang berskala besar. Aku tertanya-tanyalah, kenapa Israel ni serang Iran? Jadi mengikut latar belakang panjang konflik Iran-Israel, Israel dan Iran telah lama bermusuhan sejak revolusi Islam Iran 1979 lagi. Iran ni dia menyokong kumpulan seperti Hamas, Hezbollah dan tentera Syiah yang menentang Israel habis-habisan. Israel pula melihat Iran sebagai ancaman eksistensial kerana program nuklear Iran yang disyaki bertujuan membina senjata nuklear dan bimbang dengan pengaruh Iran yang semakin kuat di Syria, Lebanon dan Gaza. Punca-punca khusus peperangan Iran-Israel ni, menurut laporan antarabangsa lah, sekitar April 2024 hingga Mei 2025, konflik meletus sebab beberapa faktor yang trigger, yang merupakan serangan proksi Iran ke atas Israel, di mana Hezbollah dan tentera Syiah ni di Syria melancarkan roket dan drone ke wilayah Israel. Iran didakwa membekalkan senjata yang canggih kepada kumpulan ni. Jadi Iran pula dituduh menghasilkan senjata nuklear, yang mengatakan Israel mendakwa Iran dah menghampiri pencapaian keupayaan senjata nuklear melepasi garisan merah yang telah ditetapkan oleh Israel pada waktu itu. Intelijen Israel iaitu Mossad mendakwa terdapat aktiviti mempercepatkan pengayaan uranium di fasiliti bawah tanah Iran. Israel pun mula melancarkan serangan udara dan drone ke atas fasiliti nuklear Iran di Natanz dan Isfahan. Israel juga menyerang pangkalan IRGC iaitu Pengawal Revolusi Iran di Syria dan Lebanon. Israel percaya bahawa menyerang lebih awal adalah satu-satunya cara untuk menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Terdapat senjata dan peluru yang digunakan oleh Iran untuk mempertahankan serangan Israel pada waktu tu. Yang diserang tu, Iran telah menggunakan dua kaedah pertahanan, iaitu sistem pertahanan udara. Iran mengaktifkan beberapa sistem pertahanan canggih yang dinamakan Bavar 373 buatan Iran setara S-300 Rusia. Khordad 15 boleh mengesan dan memusnahkan sasaran sejauh 120 km. Sayat 2 dan Sayat 3 peluru berpandu jarak sederhana dan Tor M1 dibeli dari Rusia, bertujuan menembak jatuh peluru berpandu Israel seperti Jericho dan drone serangan. Dengan peperangan yang berlaku dengan konflik senjata yang berlaku antara Iran dan Israel mencetuskan pelbagai kesan. Peperangan ini juga telah membawa kesan besar terhadap penduduk global di mana ketegangan serantau telah pun meningkat. Jadi konflik ni menyebabkan peningkatan ketegangan di Timur Tengah, khususnya antara blok pro-Iran seperti Hezbollah, Syria, tentera di Iraq dan juga Israel. Negara-negara teluk seperti Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu mula memperkukuhkan pertahanan mereka bagi menghadapi sebarang kemungkinan melaratnya konflik. Kesan yang lain boleh menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza dan Lebanon. Serangan balas antara Iran, Israel dan proksi Iran seperti Hezbollah di Lebanon
menyebabkan kemusnahan infrastruktur, orang awam terkorban dan gelombang pelarian baru terutama di Lebanon dan Gaza. Jadi bantuan kemanusiaan ni akan jadi lebih sukar untuk menyalurkan kepada yang memerlukan disebabkan risiko keselamatan yang amat tinggi. Kesan lain adalah kesan kepada ekonomi global. Harga minyak dan gas mula melonjak disebabkan kebimbangan pasaran terhadap gangguan bekalan dari teluk. Laluan-laluan penting macam Selat Hormuz menjadi kawasan yang berisiko tinggi memberi impak kepada perdagangan global. Okey, cuba tengok pada penglibatan kuasa-kuasa besar pula. Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu Eropah memberi sokongan ketenteraan dan diplomatik kepada Israel. Jadi Iran pula menerima sokongan moral dan logistik dari Rusia dan China secara tak langsung, meningkatkan lagi persaingan kuasa-kuasa besar ni di rantau tersebut. Ancaman perang yang lebih besar ni akan berlaku. Terdapat kebimbangan bahawa konflik ni boleh berkembang menjadi perang yang lebih besar, melibatkan lebih banyak negara dan mungkin menjejaskan keselamatan global. Dengan pandangan ataupun reaksi dunia Islam ni dia terbahagi dalam respon terhadap konflik ni. Sesetengah negara menunjukkan solidariti kepada Iran atas alasan untuk mempertahankan Palestin, manakala yang lain kekal neutral ataupun mengambil sikap yang berhati-hati. Okey, siapa-siapa yang suka dengan kisah-kisah sejarah ataupun kisah-kisah benar ataupun geopolitik dunia ni, bolehlah tekan follow, like, komen dan share, tanda sedekah kepada aku. Itu je untuk huraikan Iran dan Israel. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum.